Okey, selamat datang semua. Hari ni kita nak bongkar satu benda yang super powerful untuk mana-mana programmer, pustaka standard. Cuba bayangkan benda ni macam cheat sheet rahsia korang dalam dunia coding. Ia tolong kita selesaikan masalah, bukan je cepat tapi lebih bijak. Pernah tak korang rasa macam, alamak, benda sama lagi aku kena kod hari ni. Nak kira kuasa dua lah, nak dapatkan tarikh hari ni, nak susun data. Benda ni kan bukan je boring, tapi dia makan masa dan tenaga kita tahu. So, persoalannya, kenapa kita nak kena cipta semula tayar setiap kali kita nak buat kereta, kan? Jawapannya ada pada satu konsep yang simple je. Pustaka kod sedia guna. Bayangkan macam ni, korang masuk satu library, tapi dalam tu bukan buku. Dalam tu penuh dengan kod-kod yang dah siap, tinggal nak pakai je. Kalau ikut definisi rasmi, pustaka standard ni sebenarnya satu koleksi kod, fungsi dan macam-macam lagi yang dah siap ditulis. Korang boleh terus panggil dan guna je dalam program, tak payah nak pening kepala tulis dari scratch. Dan yang paling best, benda ni datang sekali dengan bahasa pengatur caraan tu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya ia dah diuji, dah dioptimumkan dan yang paling penting, kita boleh percaya. Nak faham cara paling senang? Cuba bayangkan korang ada satu toolbox yang penuh dengan macam-macam alat. Kalau perlukan tukul, korang ambil je tukul tu. Tak adalah korang nak kena susah payah pergi tempa tukul baru setiap kali nak ketuk paku kan? Macam itulah konsep dia. Okey, so kenapa benda ala pustaka standard ni penting sangat? Sebenarnya ada 3 kelebihan utama yang buat dia ni macam best friend untuk semua developer. Jom kita tengok satu-satu. Nombor 1, korang boleh guna tanpa perlu tahu pun macam mana benda tu berfungsi kat belakang tabir. Dalam istilah teknikal, kita panggil ni abstraction. Nombor 2, ia boleh diguna semula, berkali-kali. Maksudnya, fungsi yang sama tu, korang boleh panggil kat mana-mana je dalam projek atau dalam projek-projek lain. Dan yang paling power, nombor 3, ia jimatkan masa development kita. Gila-gila punya jimat. Korang dah tak payah bazir masa tulis kod berjela-jela untuk benda yang orang lain dah pun selesaikan. Okey, cakap pasal teori je tak best. Jom kita tengok contoh praktikal terus. Baru betul-betul faham. Kita mulakan dengan sesuatu yang kita semua kenal. Pustaka matematik. Kalau dalam JavaScript, nama dia Math.js. Tengok jadual ni. Menarik kan? Macam mana benda-benda matematik yang nampak kompleks ni jadi simple gila. Korang nak kira kuasa? Panggil je math.pow. Nak cari punca kuasa 2? Guna math.sqrt. Cuba bayangkan kalau korang kena tulis sendiri algoritma untuk benda ni semua. Boleh tahan pening. Tapi dengan pustaka, semua dah siap hidang depan mata. Dan ni contoh kod dia. Tengok tu, betapa senangnya. Nak kira 3 kuasa 2. Cuma panggil math.pow. Bagi nombor 3 dengan 2. Boom. Terus dapat output 9. Langsung tak payah fikir pasal logik macam mana nak kira kuasa tu. Contoh lain pula, nak cari punca kuasa 2 untuk 64. Satu baris je, math.sqrt dalam kurungan 64. Program korang terus tahu jawapannya ialah 8. Cekap gila kan? Okey, matematik dah. Jom kita tengok contoh lain pula. Sebab pustaka standard ni bukan untuk matematik je. Dia sama hebat juga untuk uruskan benda-benda yang boleh jadi aduhai rumitnya, macam tarikh dan masa. Dan untuk tu, kita ada pustaka macam date.js. Pustaka date ni, dia ada fungsi-fungsi yang memang sangat berguna dalam kerja seharian. Contoh, date.today, terus dapat tarikh hari ni. Date.pass pula, dia boleh tukar string tarikh tu jadi nombor. Kenapa ni penting? Sebab senang kita nak buat perbandingan atau kira tempoh masa. Benda-benda ni semualah yang mudahkan kerja kita. Kalau tak, pening kepala nak fikir pasal tahun lompat. Bulan ada 30 hari ke 31 hari. Okey, cuba bayangkan korang dapat soalan ni, berapa tahun dah berlalu antara 1 Januari 1970 sampai 21 Mac 2012? Kalau tak ada pustaka standard, nak kira manual ni, memang rumit. Nak kena cek tahun lompat lagi, kira hari lagi. Dan inilah magiknya. Dengan guna fungsi dari pustaka date tu, komputer boleh bagi jawapan sepantas kilat. Jawapannya, 42 tahun. Nampak tak betapa powernya kod sedia guna ni untuk selesaikan masalah-masalah macam ni? Baiklah, jom kita simpulkan sikit apa impak sebenar bila kita guna pustaka standard ni. Senang cerita. Ia pasal satu benda je. Membina software dengan lebih pantas dan lebih baik.
Jadi secara ringkasnya kan, pustaka ni bagi kita kod yang dah terbukti, stabil dan boleh dipercayai. So kita tak payah risau. Paling penting ia jimatkan masa dan tenaga kita. Banyak gila. Ini bagi ruang untuk kita, para developer, fokus pada benda yang lagi penting. Selesaikan masalah unit projek kita tu. Bukan buang masa bina benda-benda asas. Dan cara nak guna pun fleksibel. Sama ada nak muat turun atau terus link dari web, semua boleh. Semua ni membawa kita ke satu soalan terakhir yang menarik untuk kita fikirkan sama-sama. Kalau kita dah tak payah susah-susah nak bina tapak asas setiap kali kita mula projek, bayangkan apa lagi benda-benda hebat yang kita boleh cipta lepas ni. Potensi dia memang tak ada had.